Okey, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada daripada kamu min ahadin. Seorang pun. Tak ada seorang pun daripada kalangan kamu illa kecuali lahu baginya manzilah ni. Ada 2 rumah. Ada 2 tempat. Setiap orang ada 2 tempat. Rumah di mana? Tempat di mana? Manzilun fil jannah. Satu tempat di surga. Wa manzilun fil nar. Di neraka. Jadi kita semua ada tak tempat di neraka? Ada. Neraka yang keberapa? Tak penting. Kemudian Nabi kata, Fa'iza mata. Apabila seseorang itu mati, fadakhalan nar. Apabila seseorang itu mati dan orang itu tak beriman, dia masuk neraka. Warisa ahlul jannah manzilahu. Maka ahli syurga akan mewarisi syurga dia. Dia ada tempat di syurga, tapi sebab dia tak beriman, dia masuk neraka. Jadi tempat dia yang dalam syurga, diwarisi oleh siapa? Orang beriman. Mana kita, kalau kita insya-Allah beriman, solat khusyuk, masuk syurga, kita dapat berapa syurga? Dapat apa? Apa pula satunya? Tempat kita di syurga memang dah ada. Kemudian ada orang kafir pula, dia tak boleh masuk syurga, tempat dia, kita dapat. Berapa kita dapat? 2. Kalau ramai lagi orang kafir, ada terlebih. Dapat kat siapa? Oh, perasan lah. Dapat yang khusyuk dalam solat lah. Semoga kita lah. Okey. Kemudian, begitulah. Kalau orang ni masuk syurga, tempat dia dalam neraka diwarisi oleh ahli neraka yang lain. Maknanya dia akan dapat azab berganda. Kemudian Nabi baca ayat yang kita belajar. Ulaika humul warisun. Itu makna mewarisi. Satu dapat hak dia, yang kedua dia warisi hak ahli neraka.